Hi, miss. Oh, hi. Hi, miss. Oh, hi. Hi, sir. Oh, hey. Sekarang kerja atau masih belajar? I kerja. I tengah kerja. Kerja. Kerja sebagai apa? I work at customer service. Saya kerja dalam retail. I buat kerja administrator. Kalau sekarang nak sambung belajar, anda lebih suka ikut jadual tetap atau belajar secara fleksibel? Saya pilih fleksibel sebab saya kerja shift. I lagi suka ikut masa saya sendiri. Kalau ada kelas yang ikut jadual, I rasa susah sikit untuk I. Pada pendapat anda, tanpa diploma, adakah ini jadi cabaran untuk cari kerja atau naik ke jawatan yang lebih baik? Ada juga some kerja requires diploma. I rasa pengalaman penting juga, tapi kalau nak naik pangkat tu kena tengok kelayakan. Saya rasa pengalaman cukup, tapi kalau ada diploma, boleh bantu lebih. Kalau saya beritahu anda, ada diploma yang belajar 100% online, tak perlu hadir ke kelas fizikal, tiada peperiksaan dan belajar ikut masa sendiri. Wah, serius ke? Oh, betul ke? Oh, macam itu pun boleh? Semua ni ditawarkan oleh Metropolitan College melalui Open and Distance Learning. Menarik juga. Macam mana nak daftar? Oh, baru tahu boleh macam ni Oh, kalau macam tu memang I nak tahu info lanjut. Kalau anda pun nak sambung belajar tanpa mengganggu kerja, imbas QR Code ini atau layari metro.edu.my untuk maklumat lanjut.